Assalamualaikum, selamat pagi. Jom tengok Kak Tun buat masak lemak labu cara Kak Tun dalam belanga letak bawang, letak belacan sikit, letak cabai kering potong, lepas tu penyet nak bagi air bawang tu keluar. Lepas tu masuk buah labu. Buka lah api lepas tu buah ayak sikit tu apa kita nak masak dia bagi lembut dulu. Lepas tu tutup tutup masak sampai dia lembut. Bila dia dah lembut, bubuhlah santan. Masa bubuh santan tu, bubuh suun sikit. Jangan bubuh banyak-banyak, tak dia kembang. Bubuh sikit je. Lepas tu bubuhlah garam, perasa apa semua siap-siap nah. Lepas tu tadi Kak tu lupa letak kunyit. Taklah kunyit, bagi kunyit kalau nak buat masak lemak putih labu pun boleh. Macam Kak tu suka bagi kuning-kuning sikit. Tada, dah siap dah masak lemak labu ala Kak Tun.